Lampau ngangat pijo le ni. Musim panas tu. Musim panas. Tapi dia mengabur bukan musim panas. Betul? Tak ada hujan. Atau musim panas dengan tak ada hujan tak sama ke bentuknya? Kalau tak ada hujan maksudnya musim panas lah tu. Janganlah meradang. Awak datang sini awak nak sembang. Pasal awak mengkirakan status awak ni. Awak belum kahwin lagi apa ya? Kan. Tapi awak ni bang. Dia mengaitkan pasal awak kerja awak makan. Yalah dia apa semuanya. Dia mengaburkan kalau kita makan bubuh tempat tu ya. Banyak tempat masa tu. Banyak tempat terkahwin banyak. Awak mengata ala awak makan. Ya ke Brunei, Kalimantan semua ada. Tapi dah bawa kahwin. Itu pasal awak nak tahu sahih tu. Yang paling sahih tu. Orang tua-tua kabur kalau makan banyak tempat kahwin ramai ah. Ya. Memang betul. Cumanya kalau kita nak beralih tempat tu, pastikan kita beralih tu depan tu orang betina. Bila kita kan bayar. Kalau kita makan, beralih tempat depan ada orang betina. Orang tengok orang kabur apa? Macam awak cuazam tu. Mana betul? Kamu waktu tu makan depan siapa? Kamu berubah tempat. Siapa depan tu? Awak kerja ke kedai mamak. Tak ada depan toki kedai tu tempat ngadap tiang. Apa orang cakap? Cuazam tu dah gila. Toki jantan bang. Ada. Mak awak marah. Itu man. Jangan katakan mak. Kita pun memang ada memang tak boleh. Jantan dengan jantan haram. Ya. Mak. Lain macam selera kamu ni. Haram ah. Ramai roller buat. Ramai. Yang ada bengkok-bengkok sikit lah. Seronok gamaknya ya. Benda dia ya. Jadi jumpa berdua tu? Itu lah dianya. Nampak nak buat makan depan meja orang betina? Makan depan orang betina. Baik. Tapi kamu kena ingat juga. Makan jangan sedap je depan orang betina. Tengok sebelahnya ada siapa pula. Tapi Mika kena ingat. Kalau Mika makan depan orang betina, sebelahnya ada orang jantan, Mika tak dapat jodoh. Mika dapat bodoh. Dipukul dia lelaki ni. Itu lelaki dia. Udah tahu dia berlaki. Yang duduk makan depan tu. Apa namanya? Nyondoi. Bodoh. Makan merata kedai mamak tu ya. Kau dapat jodoh. Sahabat muka Robi tu.